Bermula dari Julai 2025, struktur SST Malaysia akan berubah sepenuhnya. Tapi, ramai pemilik bisnes masih belum tahu apa yang bakal berlaku. Pertama, sales tax. Untuk barang keperluan asas macam beras, minyak masak, rate tidak berubah. Tapi, untuk barang yang bukan keperluan asas, sekarang ada sales tax 5% atau 10%. Kalau anda jalankan bisnes sewa, construction, servis kewangan, pendidikan, servis kecantikan atau even private healthcare dan jualan tahunan melebihi RM500,000 sehingga 1.5 million, SST 6 atau 8% akan dikenakan. Kalau pendapatan bisnes anda dah cecah RM500,000 dalam tempoh Julai hingga 12 bulan ke belakang, anda wajib daftar SST sebelum hujung Ogos ini. Dan bermula 1 September 2025, anda perlu mula mengenakan SST ke atas servis yang ditawarkan. Maksudnya, masih ada lebih 2 bulan untuk anda buat persediaan. Jadi, apa yang anda patut buat sekarang? Pertama, kira pendapatan anda dalam 12 bulan lepas. Adakah pendapatan bisnes anda mencecah RM500,000? Kalau ada, anda perlu mula prepare dokumen untuk daftar SST. Dan yang terakhir, pastikan sistem akaun anda dah ready untuk kira SST secara automatik. Sebagai contoh, dengan menggunakan sistem akaun seperti Niagawan.